Okey, kali ni Kak Ken nak ajar cara yang betul, cara pakai KM baru Kak Ken. Okey, ramai sangat yang confused tak tahu macam mana nak pakai. First, mesti tengok dekat belakang dia dulu. Pastikan yang dia ada curve yang macam ni ke atas. Arrow ke atas ni maknanya dia belah atas tapi di belakang. Okey. Tarik macam ni. Macam ni. Macam ni. Okey. Lepas tu baru kita ambil ekor dia ni. Dan tarik. Ini untuk kempis bahagian atas, ini untuk kempis di bahagian bawah. So belakang korang pun terjaga. Siapa yang sakit belakang, memang sangat elok lah. So sambil tu dia kecilkan kita punya pinggang, lemak semua. Okey, di setiap tulang-tulang KM baru ni ada infrared. So bila korang pakai, tak payah lama-lama pun. Kau pakai dekat office ke, dekat rumah ke, tengah masak sekejap, pakai tak sampai 1 jam, kau akan terkentut ataupun kau akan sakit perut lalu nak tercilik. Sebab dia dalam masa yang sama bila kita pakai, dia terus cairkan lemak tepung. So siapa yang bersanding scissor tu memang sangat bagus lah. Sebab bila bersanding scissor, dia akan ada satu bag dekat bawah peranakan ni. So dia memang KM baru kita boleh pecah lemak ini. Okey, macam ni. Tarik kan. Okey, dekatkan dia, nampak tak? Dia betul-betul akan kempis. Okey, lepas tu siapa yang ada masalah sakit belakang, lagilah bagus. So dia akan betulkan texture tulang kau akan berdiri yang tegak. Okey, masalah orang sekarang yang tak pandai pakai, dia jadi apa? Okey, ada yang kata bila dia pakai, dia duduk benda tu turun. Okey, betul lagi. Okey, bila dia duduk macam ni, kau pun janganlah jadi pemalas yang macam tu. Nak mampus. Jangan. Kau bila dia dah betulkan tulang kau untuk duduk yang tegak, so kau duduk tegak. Dia akan ikut cara kau punya duduk. Kalau kau kata benda ni bila pakai dia akan menurut ke bawah, tu maknanya nombor 1, kau masih banyak lagi lemak yang nak dikecilkan ataupun nak dihapuskan. Nombor 2, kau punya cara duduk tu yang salah. Okey, bila kita pakai dia nak duduk elok, dah pegang punya tulang belakang ni, sebab mesti maintain tegak. Tegak.